Setiap pelajar di asrama Sri Kenanga kenal seorang wanita tua yang dipanggil Makcik Karipap. Setiap malam, tepat jam 9, dia akan datang menolak troli besi di belakang pagar asrama perempuan. Karipap panas, Karipap panas. Suara itu perlahan, serak, macam orang sakit tekak. Tiada siapa tahu dari mana dia datang. Warden sendiri pernah cakap, jangan beli kalau dia datang selepas jam 10 malam. Tapi budak-budak asrama cuma gelak. Sampailah malam ketika Aina balik lambat dari study group. Jam menunjukkan 10 kepada 47 malam. Lorong belakang asrama gelap. Lampu jalan berkelip-kelip. Dan dari hujung pagar, krek, bunyi troli besi ditolak perlahan. Mau beli Karipap, dik? Aina nampak Makcik Karipap berdiri bawah lampu. Baju kurung lusuh, tangan hitam berkadut. Senyuman terlalu lebar sampai nampak gusi hitam. Karipap dalam dulang masih berasap. Walaupun hujan renyah turun, Aina teringat pesan warden. Tapi sebab lapar, dia hulur RM2. Makcik itu ketawa kecil. Hehe, makan waktu panas ya. Tangan makcik itu sejuk macam ais bila menyentuh tangan Aina. Malam itu, Aina makan Karipap dalam bilik. Isi dia pelik. Bukan kentang, bukan ayam. Macam daging lembut bercampur rambut halus. Aina terus muntah dalam sinki. Dan ketika dia pandang semula Karipap itu, ada sebatang kuku manusia tertanam dalam inti. Aina menjerit. Kawan bilik terus bangun. Tapi lebih menyeramkan, tingkap bilik tingkat 3 mereka diketuk perlahan dari luar. Cok, cok, cok. Padahal luar tingkap itu cuma udara kosong. Kemudian kedengaran suara serak berbisik. Karipap, belum habis lagi, dik. Aina perlahan-lahan pandang luar tingkap. Dan dia hampir pengsan. Makcik Karipap sedang berdiri melekat di dinding bangunan asrama. Kepalanya sengit 180 darjah. Matanya putih sepenuhnya sambil tersenyum lebar. Dan troli besinya tergantung terbalik di belakang badan.